So boleh cerita sikit kereta dekat belakang abang ni. Kereta apa ni bang? Vios 2019. Saya dah convert pergi kepada konsep Hilux lah. Konsep kereta saya adalah saya lebih kepada more auto show. Modifikasi bahagian depan dulu. Bumper kita dah tukar kepada untuk Hilux punya lah. Macam lampu masih original dan saya dah ubah custom. So saya buat fully custom lah. Kalau ada berminat pun boleh cari kita juga. Sebab saya sekarang kerja dekat ZS3 Supply. Kita memang ada buat untuk bahagian headlamp custom, tail lamp custom, wrap ni sendiri pun kalau korang berminat, kejap lagi saya akan ceritakan. Sport rim, saya memilih Advance GT. So saya guna saiz 17. ET kalau tak silap saya 40 atau 38. Bahagian kaliper saya masih kekalkan yang original, depan dengan belakang. Cuma saya pergi spray kaliper macam biasalah, port spray sport rim, port saya spray kaliper, kaki dah ke guys. Bahagian belakang macam lampu memang kita dah tukar kepada albino. Saya ambil smoke color sebab saya nak bagi konsep smoke dengan warna ni sesuai lah. Daripada segi spoiler, saya menggunakan FD2R punya lah. So ingat-ingat mula-mula tak ngam. Tapi kalau siapa nak try custom, korang boleh cari juga FD2R punya. Dan bracket ni kalau yang FD2R dia besar tau. Korang kena pergi cari kedai untuk custom tapak. Okey, bahagian bumper saya memang kekalkan yang original. So saya nak nampak garam, kita tepuk. Exhaust saya menggunakan HKS dan saya buat straight pipe. Bahagian bonnet kita dah upgrade pada audio system. Semua audio-audio saya disponsor oleh RS. So konsep sama, design pun saya buat ikut tema Sonic. Apa total cost kalau nak buat yang ni bang? Sebab ni barang sponsor, untuk saya install saja pun duit kita dah habis dekat 8,000 lah. 8,000 saya buat mall, kita buat design dan komplit sampai dalam siap pemasangan. Untuk barang-barang ni kalau yang mana berminat pun saya rasa korang habis dalam 20, 25 hingga 30,000 untuk korang dapatkan hasil macam ni. Untuk bahagian dalam interior semua, saya just wrap mana-mana part-part untuk interior saya lah. Dan bahagian atas bumbung kita buat dekat Karuf Motorsport. Yang mana berminat pun korang boleh cari Karuf Motorsport. Dan bahagian filler untuk full kita balut sendiri. Kita gunakan untuk kain macam JDM lah. So kita ada pakai meter lupi. Okey, untuk steering saya beli dekat Fancy Audio Shalam. Steering ni kita ambil wash carbon GR steering, siap pedal shift. Next project untuk kereta ni. Next konsep dalam saya nak buat VIP dan yang kedua Esas. So complete saya punya kereta. Engine semua memang standard. Bahagian open port saya cuma dah custom. Yang lain ni kita just buat sendiri untuk design wash carbon lah. Yang ni kita spray. Untuk wrapping kereta ni lah. So berapa total cost dia dan untuk design ni kita boleh pilih ke macam mana? Cost untuk design macam ni kita buka harga sekarang 3,000 hingga 3,500. Design awak boleh bagi. Kalau tak ada design kita boleh tolong lukiskan. Dan kalau nak main warna-warna clean, kita starting sekarang buat promo 2,000, 2,500 dan bajet 2,500 hingga 3,000 pun ada. So total saya buat ni saya habis 3,000 hingga 3,500. Kalau korang hantar dekat ZS3, kita akan ambil masa. Kalau kereta korang body cantik 3 hari. Kalau body korang kena bodywork dan cat rosak, kusam, kan kita kena bodywork, standby 5 atau 1 minggu. So, kedai kita dekat ZS3 Supply belakang GM Kelang saja. Korang datang support kedai kita guys. Okay.